Bila meninggal Nabi Isa, berlalu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berlalu, manusia semakin teruk balik. Waktu tu akan berlaku benda-benda yang Nabi sebut, seperti Al-Quran diangkat. Sebelum tu lagi, 3 benda kata para ulama akan keluar. Pertama keluar hari ni, selang berapa hari keluar yang kedua. 3 ni kesemuanya dekat. Yang pertamanya binatang dabatul ard, yang keduanya matahari terbit daripada sebelah barat, dan yang ketiganya asap dukhan. 3 ni dekat-dekat. Ulama yang bahas tentang hadis akhir zaman ni akan sebut 3 ni kadang-kala ada hadis yang beritahu keluar dabatul ard dulu baru matahari, ada yang beritahu matahari dulu baru dabatul ard. Kata ulama, kedua-dua ni boleh jadi keluar pada hari yang sama. Cuma ulama rumuskan ketiga-tiga benda ni akan keluar dalam masa yang dekat, antara satu sama lain. Keluar matahari sebelah barat, habis. Ataupun dabatul ard ataupun asap. Ketiga-tiga ni keluar salah satu bermaksud tertutupnya pintu taubat buat selama-lamanya. Salah satu je. Dabatul ard dengan dukhan ni tuan-tuan, dalam Quran sebut. Matahari belah barat ni, yang ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar matahari belah barat sehari, kemudian keesokan harinya dia keluar seperti biasa balik. Seperti yang tuan-tuan tahu, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum. Dabatul ard ni akan bercakap. Ini ayat Quran. Dabatul ard adalah tanda kiamat besar. Macam mana bentuk dia? Wallahu alam. Yang tu khilaf yang sangat panjang di kalangan ulama. Ada yang kata unta tu besar sangat, ada yang kata macam-macam lah. Nah, dia binatang. Yang kedua tidak ada khilaf, dia berkaki 4. Sebab disebut dalam Quran dabbah. Bila sebut dabbah, yang melata dengan 4 kaki. Apa dia buat? Dia bercakap dengan manusia. Tukallimuhum, kata Allah dalam Quran. Dia bercakap dengan manusia. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wahai manusia, dah tutup pintu taubat, kalian masih tak beriman dengan Allah. Keluar dan dia bercakap. Binatang ni akan keluar dan bercakap seorang demi seorang. Setelah dia memberi tanda kepada setiap orang daripada kita, wal a'yadzu billah, sama ada sebagai seorang kafir ataupun sebagai seorang mukmin. Dabatul ard ni bila dia main satu-satu tempat, dia cakap dan dia akan cop kita. Subhanallah. Malulah waktu ni, cukup malu. Manusia yang ada ketika tu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Apabila dia mengeluarkan tongkat dengan cincin, tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Ini hadis ni. Bila dia tak tongkat Nabi Musa, maka orang tu adalah orang beriman. Kan Nabi Musa kan? Tak ingat. Semua tak ingat kah? Saya kan, saya rasa tongkat Musa kan? Okey. Dan kalau dia tak cincin Nabi Sulaiman, maka orang itu adalah orang yang tidak beriman, orang kafir. Tak ada gelaran doktor ke, PhD mana ke, dia cop esok kita tahu dia ni siapa sebenarnya. Kerana dabatul ard ini akan membawa cop tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita tak tahu lagi kedudukan kita. Dia berkelak orang tu akan dipanggil, kata Nabi, mukmin buat selama-lamanya sampai kiamat. Tuan-tuan, ni dekat nak kiamat dah ni. Ni hak saya sebut ni, tempoh tu tempoh huru-hara yang hampir dengan kiamat. Bila dia cop mukmin, ada orang beriman ketika tu, maka orang akan panggil dia mukmin. Semua orang akan panggil dia mukmin. Tapi kalau dia cop dengan cincin Nabi Sulaiman tadi ni, macam mana dia cop kita tak tahu. Kat gigi ke, kat dahi ke, dia salam ke, dia tendang dengan kaki belakang dia ke, dia binatang. Dia ribah dengan ekor, tak tahu. Kalau dia cop kafir, akan dipanggil kafir sehingga kiamat. Nabi kata macam ni, apabila dia lalu tepi orang akan panggil dia, hei kafir, mai singgah dulu, mendam dulu. Contoh, hak kafir tu kata, nanti dulu kapiak-kapiak sekalian, nak pergi karaoke saya aku batal balik, singgah kat apa. Panggilan wal a'yadzu billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dabatul ard ni Quran akan diangkat. Kemudian celah-celah tu juga dekat-dekat dengan kiamat ni, Kaabah akan diruntuhkan.
Dia ada dua cerita. Satu cerita zaman Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, kumpulan daripada Syria, tentera yang dinamakan dengan nama As-Sufyani, pi ke Mekah nak berlawan dengan Imam Mahdi, nak runtuhkan Kaabah, tapi tak selamat. Sampai di Baida, satu tempat di Madinah, dekat dengan Madinah, sampai hari ni ada. Nabi kata, fa idza kanu bi Baida aminal ard, bila mereka tentera zalim ni sampai di satu tempat dekat lepas pada Dzulhulaifah tu, nama Baida, bumi Baida akan terbuka dan menelan keseluruhan tentera ni. Kalau ada 50,000 pasukan tentera ni, kesemuanya akan ditelan kecuali seorang ataupun dua saja yang selamat. Itu cerita lain. Cuma projek mereka menyerang Mekah, Kaabah juga. Satu lagi cerita, lepas kewafatan Nabi Isa, apa semua dekat-dekat nak kiamat betul tu, Dabah keluar, lepas tu matahari pun naik belah barat dah, Quran diangkat, Kaabah akan diruntuhkan. Manusia tidak lagi tawaf mengelilinginya. Nabi kata Kaabah akan dihancurkan oleh orang-orang kulit hitam, orang negro, dan mereka akan mengambil segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya. Nabi kata, seolah-olah aku melihat mereka di hadapan mataku. Rasulullah ni antara mukjizat dia ratus-ratus itu, Allah selalu buka dengan Nabi SAW. Nabi cakap kat sahabat, macam Nabi duk tengok ni, orang tu kulit hitam, betis mereka kecil, mereka mengangkat kapak-kapak mereka, meruntuhkan batu-batu Kaabah, mereka menarik keluar kelambu Kaabah, macam Nabi duk tengok. Nabi kata, di hadapan mataku keadaan seorang yang botak, bengkok sedikit sendi-sendinya, yang kaki-kaki kecil ni, ia memukul Kaabah itu, menghancurkan dengan besi dan kapak besar. Dekat kiamat turun mai asap yang Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan. Asap ni lah yang dimaksudkan sebagai salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Bila asap ni turun mai, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanim mubin. Waktu tu semua orang buka tengok asap. Yaghshan nas, semua takut. Manusia jadi takut apabila melihat asap tebal yang turun menggelapkan muka bumi ketika tu. Yaghshan nas, kata Allah, manusia semua porak-poranda jadi pakat takut habis. Satu benda manusia tahu, hadza azabun alim. Kata manusia, orang ramai ketika tu, ni mesti azab yang pedih. Sungguh berguling-guling merasakan kesakitan apabila asap itu kena pada tubuh orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, ada lagi orang beriman ada lagi. Sebab dia tak kiamat lagi ni. Bila kena kat orang beriman, Nabi kata orang beriman dia jadi batuk, sesema sikit-sikit je, batuk dan sebagainya. Adapun orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir, berguling-guling mereka meraung kesakitan. Yaghshan nas hadza azabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, angkatlah azab pedih ni, kami semua telah pun beriman. Adakah taubat diterima ketika tu? Tu pintu taubat dah tutup. Dalam keadaan suasana kalut macam tu, antara yang berlaku juga adalah gempa bumi. Waktu tu tiga gempa bumi tu, dia bergegang ni, satu di timur, satu di barat, satu di semenanjung Arab, bergegang teruk. Bukan nak kita tengok macam kita tengok hari ni. Ni manusia duk kalut ni, dah kalut teruk dah, memang dah kalut teruk dah. Ketika tu Quran diangkat, Kaabah diruntuhkan, tidak ada laungan azan di atas muka bumi Allah ni. Orang yang Islam, minoriti yang ada ketika tu, semayang sendiri-sendiri macam tu je. Kemudian keluar angin yang sejuk daripada Yaman. Ini kemuncak. Ni selangkah sebelum kiamat. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Angin yang akan pusing seluruh muka bumi Allah apabila angin ini kena pada orang beriman, yang walaupun imannya ketika itu hanyalah sebesar zarrah saja, walaupun ketika itu dia reti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tak tahu apa dia, tapi dia sebut, maka angin itu akan mematikan dia sebab dia ada iman sebesar zarrah. Sebab apa tuan-tuan? Selangkah sebelum berlaku kehancuran alam ini, selangkah sebelum digulung langit-langit ini, selangkah sebelum dihilangkan matahari dan berguguran bintang-bintang, maka peristiwa dahsyat itu tidak akan disaksikan oleh
orang-orang yang Islam. Bila mati, tinggal orang yang bukan Islam sahaja. Waktu tu berlakulah kiamat, keluarlah api besar daripada selatan, daripada Aden, sebelah selatan Yaman, menghalau manusia keseluruhannya, api besar ni. Dan ia adalah tanda besar kiamat yang paling akhir. Bila keluar api besar ni, waktu itulah mula berlakunya idza waqa'atil waqi'ah al-qari'atu mal qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tu semua tu ratusan ayat-ayat yang bercakap tentang kedahsyatan hari kiamat yang hanya akan disaksikan oleh yang bukan Islam saja.